Apa-apa jadi, emas ada di tangan kita. Tuan-puan, nak mula simpan emas dulu ke nak belajar sampai faham tentang emas dulu? Mana-mana pun boleh lah. Tapi pengalaman saya, orang yang pilih nak belajar dulu sampai faham baru nak simpan emas, tak akan simpan emas sampai bila-bila. Dengan emas fizikal ni, tak ada apa yang kita nak takut. Emas ada di tangan kita. Apa-apa jadi, emas ada di tangan kita. Harga emas naik, kita boleh fikir nak jual. Kita happy. Harga emas turun pula, kalau nak pakai duit, kita boleh fikir nak gandai. Kita pun happy juga. Beli emas tak macam beli barang pakai buang yang lain. Beli emas, kita hanya tukar duit kita jadi emas. Duit tak habis, harta pun bertambah. Sebab emas adalah harta juga kan. Bila kita dah bermula, kita ada benchmark harga emas kita sendiri. Baru kita faham apa itu harga rendah, apa itu harga tinggi. Kejayaan bermula dengan langkah yang pertama. Kejayaan dengan emas bermula dengan pembelian yang pertama. Orang yang dah mula simpan emas, dia akan lebih faham. Apa tunggu lagi? Daftar akaun Public Gold percuma sekarang juga. Saya bantu.